Assalamualaikum dan selamat pagi sahabat-sahabat semua. Hari ni, pagi ni kita nak keluar ke laut, menjaring. Menjaring. Lepas tu baru ada aktiviti memancing. Dia pagi ni dia blur sikit cakap. Gitu kan sahabat. Tak maaf banyak. Terima kasih buat semua yang menonton, like, komen dan subscribe. Support saya supaya lebih semangat lagi. Semoga semua dimurahkan rezeki dan sihat selalu. Subuh ni dalam pukul 5 pagi kita keluar awal. Sebelum ikan bangun kita kena ni dulu, gerakkan dia. Agak ada rezeki hari ni manis-manis. Okey, kita layan terus. Sahabat gelak lagi gelak nampak. Kita dah keluar daripada Kuala sahabat. Angin padu tengok. Nampak. Sejuk lah. Gelak sahabat. Banyak buat tengok laut Kita dah sampai guys. Tapi tengok angin padu bos. Angin padu. Lama kamu gelap. Ada kain tu. Dah cerah sahabat. Dah cerah. Kesejukan ni sahabat. Kesejukan padu. Kesejukan. Angin kejap. Barang baru. Momen mentari baru nak naik. Pukul 6.45. Sejuk bos. Tengok jam pukul berapa sekarang. Tadi 6.45. Right. So gang, jam 8 pagi. Serai dah sotong. Tinggi. Ya. Nasi. Apa tu? Tenung. Mana ada? Ada berapa lah? Oh. Ada berapa lah? Nampak berapa lah? Ada. Okay guys, kita baru nak lepas jaring. Bismillahirrahmanirrahim. Dan adalah rezeki hari ni.
Okey, kita punya jaring dah habis ya. Baru lepas habis. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada rezeki yang. Ui. Oh. Strike gang. Strike gang. Mama gimana? Kenapa tak gemuk? Wah, mama. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Ikut aku. Alhamdulillah. Strike gang. Alhamdulillah. Alhamdulillah gang. Arang padu gang. Padu. Alamak. Ujung rambut. Ujung rambut. Sibuk dengan baju ni. Alhamdulillah. Syukur Allah. Okey guys, kita nak angkat bubu korang. Buka. Pening ni, sejuk ni. Nak angkat buka. Dan bendera kita, mudah-mudahan ada rezeki. Padu-padu agak ada lah. Nak mancing pun payah air gelora macam ni. Sebab kita layan sotong je tadi. Boleh lah bakar lauk. Bendera kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong rakam ni. Ikan. Apa makan? Nah. Oh, padu. Alhamdulillah. Kamu. Oh, syukur pada Allah. Rezeki. Ada gelak lah. Memang.
yang kita tadi dah angkat. Dapat sebakul ni. Satu bakul. Basah-basah guys. Okey, kita tengok trik yang kedua pula jari. Okey, kita layan mancing balik semula. Wah, kau ikan. Oh, main 5G. Oh, ada mau. Oh. 5G Tenggiri. Masuk sini. Oh, Alhamdulillah serat geng. Oh. Oh, mantap. Oh. Padu. Ui. Ui. tembok lagi. Tak lawat dia. Oh, mak. Dah. Dah buat baik. Alhamdulillah. Aku tak apa. Aku suluh dengan lampu UV kau tadi. Okey geng, kita angkat sekali lagi. Bukat. Yang kali kedua pula. Ada rezeki. dah bawah tu macam benda dah ha. Dia buang gambar dah. Dia buang gambar dah.
Benar ni. Tengok tu. Ada tu. Benar. Tadi kan ikan tepi sana. Tengok. Putih. Oh, banyak oh. Ada manis-manis. Oh, lagi orang putih tau. Kan tu dah. Rasak eh. Cabut lagi tu. Pergi lah weh lah. Pergi lah. Banyak cabut dulu. Ada manis-manis. Tahan lagi ni dia hari. Dia mutih terus betul-betul lagi. Kau apa kacau di bawah? Makanya kaya Kalau tak ada comeback. Orang bela. Kembung macam ni. Kalau kembung macam ni marah orang lah. Tak gitu dia. Rezeki. Hey. Ya, hasil. Oh, lontong. Lontong. Alhamdulillah. Dah. Okay guys, pukat yang ketiga. Ketiga kali. Dan ada rezeki. Marim. Oh, tu dia. Mana orang cinta tau. Semua kanji. Ebek, ebek. Oh, ini. Tak apa. Baik. Okey guys, kita dah selamat sampai dekat jeti ya. Jom kita tengok hasil kita. Hasil menjaring, lepas tu memancing. Saya banyak main Apollo pula. Candak sotong je. Candak sotong je. Dapat 5 ekor sotong. Hitam. 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 Sotong. Gelak tak nampak. Hitam. Atau esok kita pergi cari yang kita je. Atau esok kita pergi cari yang kita je. Dua kepala. Sagai. Dia ni kalau aku tak boleh mengici, orang kagak ah. Si bubu, biasa ini. Tu ni ikan sebakul. Ketam. Ikan selor, ikan kerisi, ikan kembung. Ketam. Ni ikan ni. Kan ni pada dekat pada tu. Pada unjat lama. Okey guys, next time kita jumpa lagi. Terima kasih buat semua yang menonton, like, komen dan subscribe. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Padu mantap. Bye bye. GoPro stop recording. Macam Ni
Ni tertimang ikan ni tadi 16 kilo satu bekul ni. Ni ada lagi 16 kilo. Ni baru jelas potong kita. Tadi tak jelas.